Ha. Kita je duk rasa kita hebat, tapi kita pengamal riba. Lepas tu bila LGBTQ kena tangkap, 200 orang je bising satu Malaya. Riba satu Malaya 200 orang pun senyap. Cuba cek betul-betul. Jangan terasa hati. Saya cakap ni, saya cakap betul sungguh ni. Saya cakap betul sungguh ni. Tu. Jangan terasa. Jangan marah saya. Yang mengamal riba ni tak kira ni. Semua orang buat. Masuk semua. Orang alim, orang jahil. Kita sebut macam tu lah. Kalau sebut nama marah. Betul tak? Orang miskin, orang kaya, orang baik, orang jahat. Betul tak? Semua terlibat. Tapi kalau yang gay, orang jahat saja. Yang bunuh orang jahat saja. Jadi Tuhan kata dosa kita yang paling besar bukan dosa berzina, bukan dosa minum arak. Berapa je minum arak?